Salam sejahtera. Putra minta polis tahan Sofia untuk siasat dakwaan terkait Perdana Menteri Farhas. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh putra ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuduhan yang dilemparkan oleh Sofia ini adalah tuduhan yang bukan calang-calang. Dia seperti seakan-akan mengeluarkan kenyataan yang hanya mencipta naratif tetapi tidak punya bukti. Mencipta naratif bagi memburuk-burukkan Anwar dan kerajaan. Tindakan ini sebenarnya tindakan yang sudah boleh dihidu, makin lama makin menjadi kebiasaan. Itu sebabnya saya bersetuju supaya polis tahan Sofia untuk membantu siasatan dakwaan terkait Perdana Menteri Farhas. Kita bukan nak tolong Perdana Menteri, kita bukan nak tolong Farhas. Tetapi kita nak supaya budaya mencipta naratif tanpa bukti alias fitnah separuh masa kini haruslah dihentikan segera. Nanti takut pula dalam perbualan lain atau dalam siasatan mereka pula kata bukan PMX lah, bukan Anwar lah, hanya sebut nama Anwar. Itu yang paling kita takuti. Patri Putra hari ini mendesak pihak berkuasa menahan seorang wanita yang dikenali sebagai Sofia bersama individu yang bercakap dengannya bagi membongkar dakwaan terkait Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan bekas pegawainya Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak. Ketua Penerangan Putra Sarulitfi Syarif berkata dakwaan yang dibuat Sofia itu sangat serius kerana membabitkan nama Perdana Menteri dan dana yang bernilai berbilion ringgit. Katanya tuduhan tersebut boleh menggugat kepentingan serta keselamatan negara. Pada 24 April, anggota Dewan Tertinggi Putra Nur Syarizal Nordin membuat laporan di Balai Polis Dangwangi untuk menggesa pihak berkuasa segera membuka kertas siasatan dan menahan Sofia serta lelaki yang sedang bercakap dengannya untuk merekod kenyataan serta mengambil tindakan wajar dengan segera, katanya dalam kenyataan hari ini. Nama Sofia atau Sofia Rini Buyong sekali lagi mencuri perhatian apabila muncul bercakap tentang individu dikenali sebagai Anwar dan Farhas. Semalam Anwar memberitahu media dia tidak perlu menjawab isu berkenan. Sebaliknya meminta pihak yang membuat tuduhan agar mengemukakan bukti jika tuduhan tersebut benar. Kalau 1,000 orang komen begitu, saya akan jawab semua. Kalau ada bukti, bawalah, kata Anwar. Kalau tak macam ni, jadi sarang fitnah dan sebagainya. Kita tak nak layan, saya banyak kerja, kata Anwar Ibrahim. Malaysia kini sudah menghubungi Sofia dan Farhas untuk mendapatkan komen. Butiran dakwaan yang dibangkitkan dalam video itu tidak didedahkan, sementara menunggu maklum balas mereka. Lutfi berkata, siasatan yang telus boleh membantu membersihkan nama Anwar yang sering dikaitkan dengan pelbagai kontroversi. Putra memohon semua lapisan masyarakat baik ahli parlimen, parti politik, NGO dan mahasiswa prihatin dapat bersuara dan mengambil tindakan yang sewajarnya demi kepentingan negara, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan saya untuk berkongsi, perkenalkan kepada anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita celaru, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Jawapan kepada setiap masalah kesihatan kita ialah peningkatan daya imun badan. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita, mengajar imun badan kita, dan paling penting menyeimbangkan imun badan dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, dan juga halal. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lepaskan peluang ini.
Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini untuk sembuh daripada penyakit. Terima kasih. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. SPRM sudah disahkan mendapat bos yang baru. Siapa sebenarnya Abdul Halim Aman sehingga dia telah dipilih dan diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agung sebagai bos baru SPRM. Kerajaan mengumumkan pelantikan baru Ketua Pesuruhjaya SPRM berkuat kuasa 13 Mei ini. Dalam kenyataan rasmi hari ini, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar memaklumkan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mempersembahkan cadangan pelantikan tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menurut kenyataan itu, Seri Paduka Baginda telah memperkenankan pelantikan Abdul Halim Aman sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru. Pelantikan tersebut dibuat selaras dengan peruntukan Subsection 5 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 Akta 694. Kerajaan menyatakan keyakinan bahawa Abdul Halim yang disifatkan memiliki pengalaman luas serta tahap integriti tinggi mampu memperkukuh takbir urus institusi tersebut. Beliau akan meningkatkan keyakinan rakyat serta memperhebat agenda pembenterasan rasuah demi kepentingan negara. Menurut kenyataan itu, pelantikan ini dilihat sebagai langkah penting dalam usaha berterusan kerajaan memperkukuh institusi anti rasuah di tengah-tengah tuntutan awam terhadap ketelusan dan accountability yang lebih jelas. Pada masa yang sama, hari ini juga Sultan Selangor turut bertitah, zakat bukan suka-suka kutip. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada itu Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah menggesa umat Islam supaya memahami kepentingan menunaikan zakat melalui saluran yang sah serta memastikan pengagihan dilakukan secara telus kepada golongan asnaf yang berhak. Menerusi hantaran Selangor Royal Office, Baginda bertitah bahawa setiap negeri mempunyai sistem pungutan dan agihan zakat tersendiri bagi memastikan kebajikan asnaf diurus secara teratur dan berkesan. Sehubungan itu, Baginda menegaskan bahawa mana-mana pihak luar tidak sepatutnya melangkaui sempadan negeri untuk membuat kutipan zakat tanpa kebenaran pihak berkuasa agama negeri lain. Menurut kenyataan itu lagi, Sultan Syarafuddin menyeru rakyat Selangor menghayati khutbah Jumat bertajuk Tunaikanlah Zakat kepada Amil Bertauliah, sambil mengingatkan bahawa zakat bukan sekadar kewajiban agama tetapi memainkan peranan penting dalam memperkukuh ekonomi umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, titah Baginda jangan berdiam diri dan menyembunyikan perkara salah yang berlaku. Bimbang kita tergolong dalam golongan yang membantu kemungkaran titah Baginda. Ini semua apabila Sultan Syarafuddin turut mengingatkan bahawa zakat yang dikutip dalam sesebuah negeri hendaklah diagihkan kepada asnaf dalam negeri tersebut, selain menegaskan bahawa umat Islam tidak boleh berdiam diri jika berlaku penyelewengan yang menafikan hak golongan memerlukan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia menegaskan bahawa hanya Kamil Bertauliah diberi kuasa untuk mengutip zakat di negeri masing-masing. Ketua pengarahnya, Sarajuddin Suhaimi berkata, tindakan pihak dari negeri lain mengutip zakat di negeri berbeza adalah satu kesalahan dan telah diputuskan di peringkat nasional. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, Bapak.